Berdasarkan poster ni macam cerita aksi je, ataupun cerita bunuh-bunuh je. Tapi of course lah kan, dah nama pun Pulau Jerung, mestilah kena ada karakter utama dia, Encik Jerung kita ni. Okay, bukan Baby Shark ya, Encik Jerung. Kemudian, macam mana dia orang ada kat sini? Of course, punca segala masalahnya mestilah manusia ni. Ataupun kita perlukan karakter yang seorang yang penakut. Terang-terang lah karakter ni. Kita nak satu karakter yang cakap pandai, yang berani lah konon-kononnya, tapi bodoh. Dia ni lah. Kita perlukan karakter yang memberikan tentangan hebat kepada karakter utama kita, hero dan heroinnya. Mestilah karakter yang pihak ketiga. Ta-da! Okay, kemudian of course lah kan, dah ada tentangan ni, mestilah kena ada karakter yang mendengar luahan si hero ataupun heroin. Of course lah yang ini. Of course lah hero kita ni mestilah nak seorang yang likeable, yang seorang yang lemah lembut dan mempunyai kisah bersama dengan si hero-nya, iaitu ini. Karakter paling utama dalam filem ni adalah si hero. Sang Wira ni of course lah yang akan cuba menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tetapi siapa yang akan survive dalam filem ni? Dalam banyak-banyak karakter ni, yang manakah yang akan berjaya keluar dengan selamat? Nantikan jawapannya.